Tapi satu lagi experience kalau aku boleh share dalam bilik persalinan lah, Pisa. Kita orang memang boleh masuk semua bilik persalinan, Kita orang boleh access. Macam mana dia ni? Ingat tak yang kes apa? Barang dia hilang ke apa? Dia cari, minta kita cari. Ke kita punya bib kita tak cukup? Bib tak cukup, yes. Kau ingat weh cerita weh? Bib tak cukup, lepas tu kita sampai bergaduh dengan... Yelah, macam kita nak bercakap tak boleh. Dia pun satu masalah komunikasi lah kat situ. So bila macam kita sebagai volunteer ni, kita ada juga tugas yang kumpulkan semua bib untuk substitute player kan. Substitute player, yes. So barang ni bila kita kira tak cukup. Dan diorang pula kata dengan ada salah, mungkin dia kata diorang dah bagi semua. Jadi masa tu kita masalah lah. Masalah komunikasi lah. Masa ni pegawai tak ada dah, memang kita yang kena handle masa tu. Walaupun masa atlet tu kan, kita kena jaga dia kan. So memang masalah jugalah kita nak selesaikan. Masa tu tak pasti jumpa ke tak yang bib ni. Tak jumpa. Aku ingat macam ni. Sepatutnya every venue dia ada satu pegawai yang pandai bahasa isyarat ni untuk cover kalau ada apa-apa isu komunikasi. Tapi mungkin disebabkan time tu dah habis 90 minit just kat bilik persalinan dan semua orang pegawai-pegawai ni dah balik. Jadi tinggal kita orang volunteer ni. So bib bila kita kira tak cukup. Negara yang bukan Malaysia lah, negara luar lah. Kita sampai masuk dressing room dia, sampai korek-korek lah dia punya barang-barang tu, nak semata-mata nak cari bib. Dia pun dah tahu dah kita memang cari bib. Bila cari-cari tak jumpa. So macam ada pertelingkahan sikit lah. Dia macam dah rasa dia rasa kita tuduh dia, menuduh dia, rasa tak dipercayai lah. Jadi kita just nak cari barang kita je. Kita bukan nak gaduh. Jadi dia macam tak puas hati. Tapi in the end kita cakap tak apalah, balik je lah. Kalau terjumpa ke nanti pulangkan je lah, bagi organizer. Macam tu je lah. Tapi situasi tu macam kelakar pun ada. Yelah, masih sebab macam nak bercakap dengan itik dengan ayam. Itik ayam lah, macam tu lah. Bunyi tu lah. Satu nak cakap dengan bahasa isyarat tak gerti. Nak cakap bawang putih pun gagap juga. Kita pun dalam masa sama nak jaga kita punya image tu kan. Berkata nak cakap dengan lembut-lembut. Ya. Itu satu. Waktu half time masuk dia punya dressing room? Tak, kita tak join lah. Tapi awal-awal macam dia orang masuk tu, sebenarnya kita orang boleh masuk dalam tu lah. Macam kita orang ada letak air semua. Kalau dia bagi briefing ke apa, ada seorang lah masa isyarat. Masa diorang kalau tim diorang biasa normally ada boleh yang pandai bahasa isyarat. Betul. And then kalau kau antara diorang pun akan communicate through bahasa isyarat lah. Sebab itu memang dah community diorang lah. Tapi kalau bola pun biasa dia lukis-lukis gambar dekat whiteboard formation semua tu. Kat whiteboard. Memang coach dia sebenarnya, coach dia normal sebenarnya. Coach dia yang kita tengok memang normal. Kiranya waktu dia explain tu, dia cakap biasa, ada orang sebelah kan? Tak juga masa isyarat tak juga. Masa tu. Masa during dalam bilik persalinan kita tak tahu lah. Tengoklah masa tu. Jangan taktikal. Tapi di luar padang, coach macam kita orang cakap tadi lah, coach tu cakap dengar tak tahu lah. Betul ke tak ikut arahan tu tak pasti lah. Tapi gayanya coach tu cakap je, maki-maki je. Ada tim yang macam saya nampak, ada yang translator, ada yang untuk tim yang ada sediakan, yang untuk language, sign language tu ada juga. Kadang-kadang coach bagi arahan, yang pembantu coach assistant lah akan bagi arahan, slot talk balik dengan player tu. Dia beritahu apa coach tu punya ni lah. Nampak macam tu lah. Nampak situasi-situasi yang menarik lah dekat situ. Menarik. Mungkin dia rasa bila dia maki-maki tu, player tak dengar pun kan. Betul. Betul lah. Aku banyak kali tak boleh. Bukan dalam bola sepak maki tu biasalah kan. Tapi memang maki yang marah betul ni. Memang fucking memang ada. Tapi dengar tak tahu. Mungkin sebab player tak dengar kan, dia boleh cakap lah apa ni kan. Tapi coach tu dah tahu tak dengar kan. So kau simpanlah tenaga kau nak maki-maki kau. Tapi sebagai coach aku rasa nak meluahkan tu, nak bagi adrenaline dalam match tu kan. Itu lah.